puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di Perkarangan Stadium, Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Selamat pagi, Jeb, Rahim. Selamat pagi. Okey, hari Rabu 31 Ogos 2016, 28 Zulkaidah 1437 Hijrah. Hari ni Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan. Terima kasih, Im. Samalah kita. Sebab kita berbangga lah, Im. Betul. Semalam semua keluar meraihkan. Betul. Hari Kebangsaan yang ke-59. Semalam sama kat mana, Im? Semalam? Ya. Kat rumah je. Kat rumah je. Sebab mungkin kemerdekaan tu disambut dengan cara yang berbeza-beza. Yelah. Macam aku menikmati keindahan bersama dengan isteri aku kat rumah je. Daripada rumah boleh nampak berapi tu. Boleh nampak lah. Berkata-kata lah. Sana menutup, sini menutup. Ui. Kita kat Muar. Tahu. Ni baru sampai ni. Itulah. Hebat lah korang. Ui, ramai semalam, Im. Orang muar memang sporting lah, Im. Best. Countdown dah semalam. Buat gini sikit ke. Buat sini sikit ke. Orang makin kelakar sekarang ni. Tak ada buat pergerakan apa. Biasa je, Im. Gerak, Im. Tak ada, kau tak payah pergi buat video je letak kerja. Tak lah, maknanya diorang sporting. Sporting. Support. Yes. Terima kasih lah orang muar. Ya. Okey, jom kita mulakan pagi ni. Boleh. Sudirman, tegakkan bendera kita. Yes. Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Jeb, Shuib dan juga Rahim. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di Perkarangan Stadium, Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey. Jom kita belajar bahasa Banjar. Silakan. Pagi tadi, aku nak cakap dengan Rahim sekejap. Apa sahaja tak cakap aku? Kejap kan. Daripada semalam cakap dengan kau. So bercakap dengan kau dalam kereta tadi, bercakap dengan kau. Okey. Okey, Rahim. Proceed. Tadi masa nak keluar daripada Muar lah. Lalu jambatan, dia mengunjun. Dah munjun Apa tu? Jambatan Jam. Benda subuh. Dah munjun. Dah susah lah. Okay, sekarang ni Jet bercakap. Pasal dia lalu dengan aku tadi. Kat jambatan tu apa? Naik jambatan. Mengunjun. Ada orang mancing. Pandai. Nampak? Macam mana aku boleh tahu? Aku pergi dengan dia. Munjun. Ramai. Kiri kanan. Pagi. Yep. Hari ni kan cuti jadi dia orang gunakan kesempatan tu mancing. Mancing kat tepi-tepi jambatan tu. Tapi kena ingat, jambatan ada tempat yang tak boleh mancing. Ada. Ada? Ada. Kalau ditulis jangan mancing kat situ. Ya, kadang-kadang laluan motor. Mancing-mancing ikut orang sampai ke rumah. Mancing kat sungai tadi perasan saya. Okey, jadi itu perkataan dia, maunjun. Mancing. Okey, Rahim. Ini dia MM Astura Putri. Sekejap lagi berita antarabangsa. Balik ni. Selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di Perkarangan Stadium, Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, Rahim. Buah kundang di atas para. Lama tak dengar tu. Masak sebiji sama dirasa. Betul. Sama-sama lah. Kongsi lah, tinggal satu. Terima kasih para pejuang negara. Terima kasih sangat. Rakyat hidup dalam aman dan sentosa. Wah, dahsyat lah. Kenapa ni sebenarnya Hari Kebangsaan? Betul lah. Menghargai apa orang kata jasa-jasa pejuang-pejuang negara kita. Yes. Para prajurit dia. Betul. Tapi cerita yang nak dikongsikan dalam ruangan dunia soal kosmo ni berbeza sikit. Apa Im? Tentang kecantikan. Kecantikan. Sebab dia orang setiap kecantikan tu berbeza definisi dia. Betul. Okey, tajuk dia Wanita berleher zirafah di Myanmar. Weh. Ya betul, Im. Aduh, bahaya ni, takut orang ambil buat tabung. Aku dapat rasa teruk aku kena ni. Pas cerita pasal leher ni. Tapi tak apa, kita baca dulu. Baca dulu, Im. Naypyidaw, Myanmar. Sejumlah wanita daripada suku kaum Kayan di sini dirakam sanggup memakai gelang tembaga semata-mata untuk memanjangkan leher mereka seperti zirafah. Ini aku tahu ni. Dia macam gelang-gelang. Gelang-gelang. Tahu. Dia tariknya leher tu sampai ke atas, lagi panjang lagi cantik. Ya ke? Itu diorang punya definisi cantik. Dia ada yang satu tu, ingat tak yang kaki kasut kecil tu? Itu pun sama juga dia cakap. Bibir tarik. Ah. Letak benda tu. Itu semua masing-masing punya ni. Telinga.
telinga. Dia macam-macam. Ini pun kalau ada satu swam ni, Ha? setengah negara, diamond tu cantik. Wah. Beza kan. Aku borak dengan kau. Adalah ni contoh benda Contoh lah. Sebab yang cantik tu dia terlalu wide. Ya, terlalu betul. wide. Kita tak boleh cakap. Subjektif. Subjektif. Bibir kau ni. Bibir aku ni kau kena Ni, asingkan asing. cantik dan unik. Ini unik. Oh, ni ni. Unik. Tapi memang tak cantik lah. Pada orang pada kau. Tapi ada lah. Pada orang cantik. Oh. Berbeza lah. Berbeza lah. Betul. Memang okey. Ni dia apa orang kata di Myanmar macam tu pula. Ya, tapi jelah sebelum kita terlepas cerita pasal tengkuk kau, Im. Kau jangan macam ni. Sebab kau dah bibir semua dah cerita. Ni cerita pasal leher kau. Ni. Sekadar nak tanya je lah. Ya, Im. dah. Sekadar nak tanya. Boleh. Setengah-setengah tempat cantik ni. Oh, dia make awal lah. Dia cakap awal lah. Kalau kau dah cakap awal, aku no comment lah. Okeylah, tapi itulah. Sebenarnya ciptaan Allah tu baik. Baik, betul. Apa kisahnya? Itu dia. Jendul ke bibir tebal ke? Tak kisah. Janji kita mensyukuri nikmat yang diberi. Betul tak? Betul. Kita masih diberi kesihatan yang baik. Ini lagi penting. Betul. Ini lagi penting. Kesihatan tu lebih utama. Ya. Syukur. Alhamdulillah. Amin. Okey, sekejap lagi lepas lagu Samson kita ada pendengar. Dan hari ini pendengar masih lagi pasal perkataan bahasa Inggeris ya. Satu sinar. Selamat pagi. Masih lagi Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Selamat Hari Kebangsaan. Sepatu sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan Pahang. Oh, kau cerita semalam pun ya? Semalam aku cerita dengan Rahimah. Dia punya kita dapat rasakan patriotik. patriotik. Semangat cintakan negara. Betul, Bila ya. nyanyi ramai-ramai. Merah membara semangat wajah. Putihmu bersih budi pekerti. Hey. Itu yang suasana Okey. tu nak bagi kau rasa, Im. Baik. Lepas tu balik, Im, dapat duit show. Best. Itu tak best. Pasal dia tak ada cakap. Okey, jom. Ini dia untuk pendengar hari ini higher. HIGHER. Alamak. Itu aku tahulah. Tinggi, tertinggi. Ada asal kata daripada high. Highest. Itu dia. Okey, satu lagi perkataannya. Higher juga bunyi ya. Tapi ejaan dia HIRE. Oh, jadi ini yang kau tak tahu. Ini apa? Aku bagi tahu, Im. Silakan. Minta maaf, hari ni mungkin hari pandai aku, Im. Melaju je, Im. HIRE ni dia macam mengupah. Mengupah. Bagi tahu, Im. Bagi tahu yang lebih jelas. Contohnya, we hire a car for the day. Satu hari ni kita sewa kereta. Okey, dapat. Untuk mengupah, we have to hire somebody to repair the roof. Kita upah seorang untuk repair bumbung. Dapat. Okey, faham. Ya, itu pun tak tahu. Hayya. Itu hayya. Ya, masukkan tu pula ya. Okey, HIGHER itu tertinggi. Lagi satu HIRE mengupah ataupun sewa. Tapi bunyinya higher. Higher juga. High. Ya. Ini dia. Toler. Ini lagu memang best ni. Dr. Sam, saya anak Malaysia. Ya, kami anak Malaysia. Yes, kami bangga. Selamat Hari jadi rakyat Kebangsaan Malaysia. semua. Selamat pagi, Jeb, Shuaib dan juga Rahim. Sepatu sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan Pahang. Okey. Sekejap lagi motivasi pagi bersama dengan DMFK. Hari ni tajuknya, yelah hari kebangsaan kan. Tajuknya, apa erti merdeka? Itu tajuknya. Kejap lagi kita dengarkan penjelasan daripada Datuk. Terus bersama kami, Sepatu Sinar. Segarkan minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya dengan hari kebangsaan ni, sebenarnya apa yang sebenarnya erti merdeka? Bukan erti. Kita ni sebenarnya bukan. Ni sebenarnya adakah betul-betul dah merdeka? Itu apa maksud kemerdekaan dan benar betul dah ke kita dah merdeka. Tapi sebenarnya mungkinlah kita bebas atau dah merdeka daripada penjajahan. Ya, betul. Tapi kebanyakan kita sebenarnya pada hakikatnya belum merdeka. Kita belum merdeka. Minta maaf cakaplah ya. Kita ini tengok dia mikrofon pun turun bawah ya. Tak apa. Ini pun tak merdeka.
Dia bukan main menunduk ni. Humble. Tak betul. Mikrofon punya humble. Ya, menunduk dia. So, nak mengisi kemerdekaan, nak benar-benar merdeka ni, kena tengok, ya, adakah tindak tanduk kita mencerminkan yang kita betul-betul benar-benar merdeka. Nampak gaya, kita masih belum merdeka sebab masih banyak benci, masih banyak negatif, masih banyak terkengkang, ya, ataupun kita terkongkong oleh perkara-perkara yang menyebabkan kita nampak sangat belum merdeka. Ya, perangai kita bukan macam orang merdeka. Ya, perangai kita kadang tengok kita tak merdekakan diri, bersifat marah, kita tak hormat orang tua, kurang ajar, di jalan raya kita masih tak betul, ya, masih kurang ajar. Ini semua tak ada tanda-tanda orang merdeka. Ya, kita masih langgar, ya, undang-undang laluan kecemasan pun kita gunakan. Kadang masa merah pun kita langgar. Betul. Ya, potong queue. Ya, semalam saya nampak orang dia berkereta mewah masih buang sampah daripada kereta kenderaan. Kalau betul-betul saya belakang saya horn, tapi saya di lane lain, saya cuma ya Allah geramnya. Tak semenggah sangat perangai. Anak-anak ramai dalam kereta, maknya mungkin seselma pom dia buang tisu keluar tingkap. Saya kata ya Allah sedihnya. Ini tak merdeka ni, nampak tak merdeka daripada sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk. Inilah macam mana kita nak merdekakan diri kita sebenar-benarnya masih jauh lagi. Sebenarnya semua orang kena berfikir balik, adakah aku benar-benar merdeka dan adakah aku mempamerkan. Merdeka jangan cakap saja, tapi kena dipraktikan dan dipamerkan bahawa yes, ini orang-orang dan bangsa yang benar-benar merdeka dari benda-benda yang negatif. Kadang kita kat highway pun nak buang sampah, kesian orang-orang yang propel sapu-sapu kan. Dah lah jalan tu sepanjang-panjang tidak tu. Betul. Simpanlah kereta, nanti sampai destinasi, nampak tong sampah buang. Kalau semua orang dengar cakap Jeb ni, bersih Malaysia. Alhamdulillah, insyaAllah. Selamat pagi, Jeb, Shuib dan juga Rahim. Selamat bercuti pada yang bercuti. Selamat Hari Kebangsaan hari ini, ya. Okey, sepatutnya bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum, kekuatan kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatutnya 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, Jeb, silakan. Okey, berita sukan, Ni aku baca surat khabar Metro, Okey. Tajuk dia Piala Dunia Terakhir. Terakhir. Untuk Wayne Rooney. England. Rooney putuskan Rusia 2018 aksi penamat bersama Three Lions. Kan elok macam itu. Sebab semalam kan surat khabar semalam Alan Shearer bagi tahu dia dah boleh bersaga. So hari ni dia jawab Yep. Dia kata last dia punya penampilan dengan skuad England untuk 2018 Piala Dunia. Di Rusia. Di Rusia. Jadi itulah, kalau cerita pasal bersaga ni, pada akulah sebelum kita bersaga kita kena menyumbang sesuatu yang kata-kata yang boleh dikenang lah. Yalah, Rooney cakap mungkin dia boleh untuk 2018 meletakkan England di satu tempat yang boleh dibanggakan. Mungkin Piala Dunia 2018 England sampai separuh akhir ke. So lepas tu dia bersaga, dia boleh katakan dulu aku pernah bawa skuad negara aku sampai ke separuh akhir. Dia banggakan lah. Dia kata kalau boleh 2018 ni nak bagi satu pencapaian yang terbaik untuk England. Okey. Itu dia. Bersaga ni kau tahu kan? Bersaga aku tahulah. Resign. Resign berhenti. Resign berhenti. Bersaga ni dia berhenti untuk setempat je. Contohnya macam ni, dia bersaga untuk negara, tapi kelab masih main. Kalau resign lain Resign lain. Pasal aku membayangkan bila bersaga dia dah tak bawa apa, resign pun sama tak bawa apa. Susah aku nak jelaskan kau buat aku terperangkap dengan soalan kau. Taklah, aku mainkan logik lah. Ikut logik aku. Maknanya bersaga macam gitu. Kalau ikut logik kau, kerja tak jalan banyak benda tak jalan Okeylah. Macam mana Okeylah, terima kasih berita sukan tu. Sama. Aku pun kena fikirkan lah pasal bersaga tu. Ajar budak lagi mudah faham. Ini Joel Manos, siap nanti Sepatu Sinar. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Ustaz di Kawan Tanya Ustaz Jawab ni. Okey, ni Ustaz ni ada datang ni soalan daripada Soalan Ustaz datang. Siti Nur Iman binti Ibrahim. Masya Allah, cantik namanya. Itu ada. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, apakah cara paling baik dan berhikmah untuk menasihatkan kawan serumah atau sepejabat yang tak solat? Itu dia soalan Ustaz.
masalah tak solat ni satu benda yang kita fikir balik, memang susah kalau kita nak bincang lebih panjang. Sebab masalah ni masalah hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenapa kadang-kadang orang ni dia tahu solat tu wajib tapi dia tak nak semayang. Ini antara kenapa? Kerana tidak nampak dirinya berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pada para pendengar sekalian, ramai orang tahu solat tu wajib tapi tak nak solat. Sebab apa? Persoalan iman, ya. Jadi kita pula mengambil tindakan macam mana nasihat dia. Nasihat dia mana seru dia, dakwah dia, jom pergi semayang. Nak paksa tak boleh. Mana nak pukul tak boleh. Begitu kalau lain lah kalau anak kita dalam Islam, anak kita 7 tahun Nabi kata muru auladakum bisalah, suruh dia pergi solat dulu. Kalau dia tak nak solat, rotan dia. Itu sekarang itu je lah. Dia tak suruh rotan sampai 15 tahun rotan lagi, 17 tahun rotan. Mana benda ni adalah persoalan timbul kerana apa dia? Kerana ketidaksedaran iman seseorang tadi ni. Maka nak pulihkan iman orang ni, masya-Allah, yang pertama kita suruh mana patut. Semayanglah, solat ni wajib. Contoh kita orang Islam bang. Kita orang Islam kak. Bukti Nabi kata orang Islam dengan orang kafir ni bezanya hanya solat je. Maknanya kalau tak solat dari sisi fizikal macam kafir lah. Yang kedua, kita berdoa banyak-banyak supaya Allah berikan pintu hidayah kepada dia atau bagi hidayah kepada dia dan terbuka pintu hati dia untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Begitu cara dia, Ustaz. Ya. Okey, terima kasih, Ustaz. Selamat pagi, Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, hari ini 31 Ogos. Hari ini Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan kita. Ya, jadi macam kita cakap tadilah, sebelum di hujung jam 6 tadi, kita cakap kita nak buka talian kepada pendengar-pendengar semua. Dah boleh call? Baru buka kan. Okey. Maknanya untuk bagi ucapan Hari Kebangsaan sebenarnya Hari Kebangsaan ni. Boleh call kita lah. Dah boleh? Boleh. Cantik. 03 039543 2000. Ya, call. Okey. Kita tunggu hari ni. Tapi katanya kalau nak mulakan ucapan kena cakap apa? Ya, itu dia pandai. Dia alert Rahim. Okey, kena mulakan dengan 31 Ogos ini saya nak ucapkan. Dot. Yes. Okay, Jom call kami ya sekarang. Selamat Hari Kebangsaan, sehati sejiwa. Sepatu Sinar. Selamat pagi, Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Selamat Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, hari ini meja bulat. Kami buka talian pada pendengar semua untuk berikan ucapan sependengar Hari Kebangsaan ni. Jadi kita bersama dengan Saiful. Silakan Saiful. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. 31 hari bulan Ogos ni, saya Saiful daripada Al-Uqtar ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua warga-warga Malaysia, dan kita gunakanlah Hari Kebangsaan ini dengan penuh dengan orang kata semangat, sebab kita kena fikir suatu hari kita belum tentu lagi tahun depan kita boleh tak sambut lagi kemerdekaan ini. Jadi okey, lagi satu, kita kibarkanlah bendera dan kita bangga sebab kita dah 59 tahun kita dah menyambut Hari Kebangsaan. Betul tu? Ya, sebab lagi satu, kita tak payahlah macam ini sebagai peringatan daripada saya lah. Macam anak-anak muda ni tak payahlah nak pergi nak berempit, nak sambut dengan cara yang macam tu. Saya rasa itu tidak wajar lah, saya kata. Lebih baik kita guna dengan cara yang betul. Kita bangga sebab kita dah maju, negara kita dah aman, dah makmur. Jadi kita sambutlah dengan cara yang orang kata yang lebih baik lah. Sebab bila kita gunakan cara-cara macam tu, kebanyakannya di sebaliknya akan jadi tragedi. Contoh macam rempit lah apa semua. Betul tak saya cakap? Betul. Yelah, kadang dia orang terlampau seronok sangat. Sebab saya pun pernah zaman muda, sekarang dah berumur lah sikit. Nak buat macam mana kan, kita dah tua. Jadi kita kena fikirlah, zaman-zaman kita dulu memang suka berempit. Bila ada berempit ni kita lupa diri, kita dah tak sedar. Memang kita bawa bendera, kita bangga, tapi bangga kita tu tak kena gaya. Kalau orang Kedah kata tak kena gaya. Okey, itu saja. Saya nak ucap itu sajalah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-59. Cuti ni tak ke mana ke? Saya dah tak kerja dah, duduk di rumah. Tapi hari ni saya ni semangat, saya ni kuat lagi. Saya nak pergi tengok orang buat pembarisan. Itu dah orang kata semangat orang tua-tua kan. Orang muda kena ikut. Macam Jeb dengan Shoaib semua tu masih muda, kena kuat semangat. Betul. Okey, terima kasih Saiful. Terima kasih, Saiful. Okey, baik. Keluar baris.
kawat. Ya. Maknanya Okey, baik. dah boleh pergi tengok sana Oh, lah. okey. Ini semangat kita nak. Betul lah. Tapi betul lah Cik Taipu cakap. Yelah, kadang-kadang yelah kita buat aktiviti macam konvoi ke apa ni. Bila diorang dah terlampau ramai, kadang-kadang ikut peraturan lah. Sebab jalan raya tu kita kongsi. Betul. Bila dah ramai-ramai ni kadang-kadang diorang bila dah penuh-penuh gitu, dah menyekat laluan kereta pula nak melalu. Betul. Ni PL. Perangai. Okey, jadi hari ini kami buka talian pada anda untuk berikan Ini betul ucapan. ni, nasihat lah. Tapi kena mulakan ucapan anda dengan 31 Ogos sebagai ini. komedi Saya pun nak tak boleh ucapkan. juga. Okey, jom call kami 0395432000. Ini dah Pretty Ugly. Selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan. Sepatutnya bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, meja bola hari ini kami buka talian untuk anda sampaikan ucapan sebenarnya Hari Kebangsaan. Ini dia Dayang. Silakan. Okey, selamat pagi. Pada 31 Ogos ini, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada kakak saya yang tersayang, Dayang Suhana yang ke-38 tahun. Berapa tahun? 38 tahun. 38 tahun. Dan juga tak lupa juga kepada ayah saya, Zainal bin Ahmad, yang ke-5, yang ke tahun ni merdeka berapa tahun ni? Alamak, lupa lah. 59 tahun. 59 tahun lah. So dia pun lahir pada 31 Ogos tahun 59. Tahun kira setiap 31 Ogos saya akan sambut dua orang yang tersayang lah. Habis tak ada buat makan-makan ke hari ni? Oh, jauh. Saya kat Perak, ayah saya kat Ipoh, kakak saya kat JB. Saya kat Taiping. So jauh lah. So WhatsApp lah penghubung kita lah yelah. pagi ni. Wish. So pada Abah, semoga sukses dalam hidup. Amin. Then pada my step brother lah, yang nak dapat baby lagi tu, alamak, anak dengan cucu nak sama ni, aduh. And then pada sorry, kita orang family gila-gila. Tak apa. Lepas tu, and then pada kakak saya, Dayang Suhana, dah tua-tua tu jangan rasa-rasa muda sangat lah. Tapi so senyum sokmo daripada Angah dekat sini. Angah, ya. tak pergi mana ke cuti-cuti ni? Oh, Angah nak pergi berniaga lah. Oh, berniaga. Sarapan And then boleh tak nak ucap juga sebab hari ni sepupu saya Syafiro, dia akan bertunang tau dekat Kulai. Oh, Kulai kampung saya tu. Sebenarnya saya duduk Kulai. Saya asal daripada Kulai. Saya sekolah Tunku Abdul Rahman Putra Kulai. Oh, sekolah staff. Yes. Oh, jadi hari ni hari bertunangnya lah. Ya. Saya duduk Kulai, saya tak tunang pun hari ni. Ya ke? Semua orang tunang ke? Oh, dia bukan Okey, Dayang, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, bye. Okey, pada Sepatu Sinar, sukses selalu ya. Amin. Okey, amin. Okey, Assalamualaikum. Itu dia. Oh, banyak ucapan betul lah. Dan sekali tembus talian pula tu tengah cuti-cuti, mesti orang dengar radio. Dia ucapkan semua. Rupa-rupanya ialah dua birthday tu hari ni 31 Ogos. Kakak dia dengan bapak dia. Seronok macam dia. Selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan. Paling favourite aku kalau patriotik lagu ni. Okey, Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, hari ini kami buka talian untuk sampaikan ucapan sebenarnya Hari Kebangsaan. Jadi ini dia, Zaid, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat Hari Kemerdekaan 31 Hari Kemerdekaan lah. Jumpa tak ayat tu? Kepada semua pekerja-pekerja Yusli dan Berhad, selamat Hari Merdeka dan selamat bekerja lah walaupun kita bekerja kan di kerja macam kita ni, tapi teruskan perjuangan kita. Selamat Merdeka. Kalau tak kisah Zaid, awak kerja apa? Saya kerja bawa lori sisa perpanjang, lori sampah lah senang. Ini orang penting ni. Memang tak ada cuti lah kita orang ni. Tapi hari ni kerja double pay lah. Alhamdulillah lah tu.
Semalam sambut kat mana semalam? Malam balik kerja lewat balik menyambut mereka dekat bilik je lah. Yelah sebab hari ni dah nak pergi kerja lagi kan. Itulah tertidur Okey baik. Selamat Hari Kebangsaan ya. Kepada semua rakyat Malaysia, teruskan perjuangan anda. Ya. Baik. Okey, terima kasih Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak ini orang penting ni tau. Memanglah. Orang cuti dia kerja tapi kerjanya apa? Nampak? Nak buang sampah apa semua tu. Berkhidmat jasa je tak terbalas Ya. Betul tak? Unsung hero apa? Unsung hero yang tak didendang. Ya. Aku paling menyirap kalau orang macam yalah kadang-kadang angkat sampah ni kan. Dia orang layan macam lebih kurangnya. Apa salah panggil ajak minum air ke apa? Betul. Kan. Kerja ke apa ke yang penting hati tu Betul. Orang macam ni kalau tak ada, siapa nak angkat benda-benda tu? Kita tak. Kadang-kadang kita pun macam alamak kotornya. Orang angkat. Kadang-kadang lalu ke apa tunjukkan sangat yang kononnya alamak ini berbau lah. Apa lah kau jagalah sikit perasaan orang, betul tak? Betul. Okey, ini hari ramai juga yang kerja. Betul. Bukan semua cuti tau. Betul. Jadi pada yang bekerja, kerja. Sama kerja Ambil contoh jauh-jauh. Aku ni contoh depan kau ni yang kerja ni. Okey, kami buka talian. Kalau nak sampaikan ucapan Hari Kebangsaan, silakan, tapi kena mulakan dengan 31 Ogos ni. Saya nak ucapkan ... 0395432000. Sinar selamat pagi Jeb, Shuib dan juga Rahim. Selamat Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 pada 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, di jam ni kami saja buka talian untuk anda sampaikan ucapan sependengar Hari Kebangsaan. Ni dah, kita bersama dengan pengantar akhir namanya Amirul. Amirul. Saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Okey, sempena 31 Ogos ni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan lah. Yang ke-59 tahun. Ya. Okey. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan, kita haruslah kenang jasa atuk nenek moyang kita. Betul. Yang telah berjuang berjuang untuk kita, untuk memerdekakanlah negara kita ni. Titik peluh dorang punya titisan darah dorang tu. Perjuangan dorang tu kita kena kenang lah sampai bila. Macam awak sambut malam tadi kat mana? Malam tadi saya sambut depan rumah je, Shuib. Depan rumah pun dah macam kata orang pintu gerbang besar bunga api kata orang. Rumah depan dataran ke? Depan tu ke dataran. Kira macam depan tu hall besar jugalah. Dia orang sambut depan tu. Depan tu juga sambut besar. Dan macam mana bengkak besar macam bunga api tu. Habis hari ni cuti tak ke mana? Hari ni saya dalam kereta bawa mak dengan bapak saya pergi pasar Abang Jeb. Ini anak yang baik ni. Ada masak-masak lah ni. Ini masak-masak lah. Itulah kalau dekat boleh jemput sekali. Kat mana? Dekat Kuala Selangor. Shuib tahu Shuib. Kuala Selangor. Kuala Selangor lah Okeylah, okay. Salam mak dengan ayah ya. Okey, terima kasih Abang Shuib. Berapa lagi? Alright. Selamat Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan. Okey, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aku bila siapa tadi nama? Amirul cerita bawa mak ayah pergi pasar semua. Aku terbayang suasana tu Sweet kan? Best lah. Family man kau. Bapak kau memang kau. Memang mak aku kalau nak beli pasar, nak belikan. Boleh kalau beli pasar aku belikan. Tak, kalau nak belikan apa, aku pagi-pagi dah nampak dah. Ini kejap lagi mesti asam pedas ni. Aku dah dapat bayangkan dah. Dah tahu ikan dia apa lah, dah tahu ikan dia. Dah tahulah ikan. Mak aku tahu favourite aku ikan pari. Lepas tu letak daun kesum. Habis pasar boleh belikan tak? Apa dia? Pasar boleh beli? Saja je gurau. Tadi pasal kau tersasul cakap beli pasar. Kau kelemahan orang kau buatkan sebagai bahan lawak. Kau dengar kan ni? Dia pun tahu dia perasan. Kelemahan aku kau jadikan sebagai bahan lawak. Okeylah, jom. Dah kita tutup. Ya, kita tutup. Ucapan ni, ucapan Hari Kebangsaan. Terima kasih kerana sudi call kami pagi ni. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Dia orang semua cuti Betul. Kita kerja. Jadi kita cuma yelah nak bagi tahu mana yang ada pergi konvoi ke, ada melakukan apa-apa aktiviti. Betul. Keselamatan tu kena jaga. Sebab bila dah beramai-ramai kadang dia orang dah jadi leka. Lupa diri. Itu nanti kita tak naklah ada benda-benda tragedi yang tak diingini berlaku. Okey, nanti kita akan sambung lagi dan kejap lagi 3 serangkai. Pakcik nasi lemak. Kita minta dia buat ucapan lagi bang. Ya betul. Ya. Dengar semalam suara dia tak berpada tu. Ini dia.
Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum, Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang pada 3 September ini, hari Sabtu ni ya. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Menggelegak muka pakcik. Merah sana, merah sini. Yelah, pakcik semangat ni. Pakcik, macam ni lah pakcik. Ya. Untuk edisi khas Hari Kebangsaan, kita nak pakcik buat ucapan lah. Ucapan Hari Kebangsaan lah pakcik. Boleh ke? Kita bagi pakcik lah hari ni, special. Edisi khas. Okey, terima kasih. Pakcik nak kena call ke ataupun tu ucap dia? Tak ada bercakap. Dah masuk dah. Oh, ni dah keluar dah? Dah keluar dah. Oh, ingat nak suruh call. Tak payah. Okey. Tadi call apa, pendengar yang call. Pakcik special. Tapi tadi pakcik pun dah mendengar. Jadi pakcik pun sebagai pendengar. Jadi kena pakcik, call. jangan buat kita orang pening. Bagi je ucapan. Banyak nak pusing-pusing. Okey. Pakcik nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Pakcik nak ucapkan kita semua sebagai rakyat Malaysia, tak kira lah kita ni bangsa apa, kita kena menghormati antara satu sama lain. Itu betul. Betul tak? Kita kena menjaga keamanan yang dah ada kat negara kita. Itu betul. Kemakmuran yang ada, perpaduan yang orang luar kagum dengan negara kita. Betul. Berbilang kaum boleh duduk sekali. Boleh duduk sekali. Betul tak? Betul. Jadi janganlah kita dengar anasi-anasi luar punya cakap-cakap ni apa ke. Kita sebagai rakyat Malaysia kena jaga, kena mempertahankan keamanan ataupun kemakmuran yang kita dah kecapi selama ni. Pakcik cantik. Pakcik, bersikap pakcik ada bendera tak? Pakcik memanglah pasang lah. Itulah tandanya yang kita ni sayang negara kita. Salah satu caranya. Betul. Kibarkan jalur gemilang. Tahniah pakcik. Bangga. Yes. Pakcik rakyat Malaysia. Cantik pakcik. Terima kasih pakcik. Sama-sama. Ini lepas ni ke mana kamu berdua? Apa ni? Nak Rahim, nak Shoaib. Kita balik lah. Bawa anak-anak pergi jalan lah. Ambil cuti. Betul. Bawa pergi tunggu negara apa semua. Tunjukkan dia orang. Inilah pahlawan-pahlawan yang dulu Tangan tunjuk bantu saya. Okey. Tunjuk jangan tunjuk yang lebih-lebih. memperjuangkan kita untuk menyambut nikmat hari ini sampai sekarang. Udah. Berkobar lah. Terima kasih pakcik. Okey. Terima kasih. Tarik, keluar. Yap. Bye-bye. Dahsyat semangat dia tu. Okey, nanti kan isyarat memanggil. Bila keluar isyarat memanggil, kena jadi panggil terpantas untuk jerat sepatu. Wow, hari ada RM1,200. Okey, Sepatu Sinar. Selamat pagi, Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum, Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, sekarang ni masanya untuk jerat Sepatu Sinar yang dibawakan oleh Indo Cafe. Kita bersama dengan Zamilah. Hello. Dah sedia? Dah. Okey, hari ada RM1,200. Jangan mulakan jawapan dengan ya, tidak, lambat tak boleh, jawapan berulang tak boleh. Dah pastikan jawapan tu bersesuaian dengan soalan. Okey? Okey. Silakan, 30 saat daripada sekarang. Semalam sambut kat mana? Rumah. Tahu tak tema Hari Kebangsaan ni tahun ni? Tidak tahu. Tak boleh sebut, tak tahu, tak boleh sebut. Tidak. Dia tekankan lagi, tidak. Zamilah. Ya. Ya, tidak, tak boleh sebut. Awak tadi tekankan lagi, tidak. Ya. Tak boleh. Maknanya apa? Maknanya awak tak benar. Ayam dah jawab. Minta maaf Zamilah. Okey. Cuba lagi kali. Okey. Jangan dia telefon nak buat ucapan kot. Mungkin lah silap. Peraduan. Dalam peraduan je lah. Okey, RM1,200 bawa ke besok RM1,300. Yang lain terus saja bersama dengan kami sepanjang minggu ini untuk jerat Sepatu Sinar yang dibawakan oleh Indo Cafe. Indo Cafe, pilihan kopi instan yang sempurna. Ini dia Aizat, kau aku. Assalamualaikum, selamat pagi Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum, Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang pada 3 September ini. Okey, sekarang ni dah 8 lebih. Oh, aku rasa ni dekat dataran.
ini diorang dah barak lah dah start apa tu. Mungkin lah. Kan? Apa kita panggil tu barak tu? Perarakan. Berarak mendung kelabu. Lagu. Perarakan. Perarakan. Tapi sejujurnya lah, aku tak pernah lagi tengok perarakan tu depan mata lah. Ni dah habis kerja kan pergilah tengok. Habis kerja pukul 10. Udah habis lah benda ada tu. lagi. Dah ujung-ujung lah. Dah ujung-ujung lah. Tapi katanya Rahim, kau pernah pernah sekali dalam perarakan? Masa sekolah dulu lah. Tak silap aku dalam tingkatan 3 macam tu lah. Aku terlibat dengan sekolah aku. Di antara yang terlibat untuk Raptai Hari Kebangsaan. Buat di mana? Masa tu buat dekat Dataran Merdeka. Ui. Kau sebagai apa, Im? Aku buat corak bendera. Dia kan bila kau Raptai, dia macam corak lah, buat bendera jadi ni. Yelah. Aku kau tahu lah, pakai serba putih. Topi putih, baju putih, glove putih. Masa dia bagi tu, dia agak-agak kan tu. Aku cakap, ni buat apa jadi macam polis trafik ni kan? Rupanya aku jadi bendera yang lain putih tu lah. Ya. Dia kena ada orang kata pattern dia. Sekali ada kau kena tahu dekat mana posisi kau. Yelah. Kalau tidak kau tengok kat TV, apalah putih coba camping macam tu. Kena sekata. Yang jadi kuning lagi susah jadi bintang tu. Kena melengkung berbaris. Macam mana? melengkung kan? Melengkung kan, buat bintang apa semua kan. Aku senang je. Straight je jadi putih. Yelah. Tapi ada berdiri berdiri lah. Yang dekat atas tu tengok. Itu susah tu melibatkan ramai orang tu. Dekat 3 minggu lah Raptai tu training. Satu bendera tu berapa ramai? Ramai bukan sekolah aku je. Sekolah seluruh Malaysia. Dia gabung Dia bergabung. Lepas tu bukannya melepas jadi bendera, pecah. Jadi apa? Jadi corak logo pula. Yang warna putih pergi tempat putih. Warna putih. Dia mesti ada dia punya macam point dia. Okay, lepas masa bendera kau kat sini tau. Masa jadi mungkin jadi bunga kau lagi ke sini. Sebab tu kena ingat. Bukan boleh main-main seronok-seronok je. Sebab kerana kau salah, benda tu kau jadi tak cantik. Kerana kau seorang salah, nampak dia cacat kat situ lah. Faham. Betul. Ini bendera Habis siapa jadi tiang, Im? Tiang? Tak payah bendera je. Bendera je. Ni okey. Ni atas corak. Dekat atas padang tu bergerak-gerak. Okey, faham. Dan nak habis cerita ni pun kau faham. Nak siap tiang semua apa. Taklah bendera kan ada tiang. Ni kalau aku tak beritahu kau mesti aku pergi bawah kat atas ya. Kat bawah dia kat padang aja. Kat sekolah kan cikgu akan buat macam aktiviti kan. Betul. Aku masuk DK Barat. Pertandingan DK Barat. Tapi lagu-lagu patriotik Itu juga Sebab tu kalau kita daripada kecil kan, kita bawa benda tu, dia akan mungkin akan menyumbang kita punya dewasa ataupun dah besar ke kerja ke, kita akan jadi macam gitu. Faham tak? Maksudnya? Contohnya aku daripada sekolah DK Barat. Dah besar masuk Karut Komedia. Dia link ke situ. Karut Komedia kan. Masa sekolah kau buat tu Karut Komedia pun tak ada idea nak buat. Yelah, dia kebetulan lah. Kebetulan lah. Okey. Udah lah tu. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kau masuk je lawak tu, kecil-kecil jadi badut dia. Tak lah. Habis tu kata tu. Tak lah. Kau pandai. Ya, kebetulan. Nanti cakap kebetulan. Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Hari ni temanya sehati sejiwa. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan HyperX. Dia buat apa dia? Dia nak cerita pasal kemerdekaan tentang Hari Kebangsaan. Okey. Terus sama kami Sepatu Sinar. Selamat pagi, Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di Perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Masih lagi bersama dengan kami HyperX. Masih bersama kami lagi. Okey, cerita pasal Hari Kebangsaan. Kita nak tanya seorang-seorang tau. Boleh? Tak nak satu kumpulan tak nak wakil-wakil lah ni. Tak nak. Okey. Apa erti kemerdekaan? Toy dulu. Bagi saya di mana kita sama-sama satu rakyat Malaysia ni bergabung berpadu tenaga lah. Rumah ke apa? Lebih kurang macam tu lah. Okey. Kalau kecil? Maksud kemerdekaan bagi kecil ni bebas dari penjajah dan bebas untuk kita berkarya lah. Betul. Ahli muzik ada ni. Aki apa dia Aki? Aku tak tahu tu pasal aku seorang lain. Merdeka bagi saya control everything. Kekuasaan lah tentulah. Okey. Soal lagi jawapan. Okey, erti kemerdekaan yang bagi saya sendiri macam kecil cakap tadi, kita lebih memperingatkan apa sejarah-sejarah orang-orang tua kita, nenek moyang kita sebelum ni, sejarah yang jasa-jasa diorang yang membuatkan kita merdeka. Itu dah. Itu jawapan daripada HyperX.
Okey. Macam HyperX bijak lah, bijak. Cari idea di mana. Okey, hari-hari kebangsaan buat apa? Hari kebangsaan biasa kita orang jalan-jalan, bawa tempat bersejarah. Pergi muzium ni Tun Abdul Razak. Ataupun perform lah. Perform untuk kita. Untuk show lah. Show. Minggu lepas kan kita perform lagu patriotik kan. Oh ya, minggu lepas. Merdeka lagi dia orang perform. Dan muda dah berjiwa patriotik. Bagus lah. Contoh. Okey, terima kasih hari ni HyperX. Dah lalu lalang kena panggil sudi pula bersama dengan kita orang ni. Terima kasih kena jemput. Jumpa lagi. Terima kasih lah sepatu. Terima kasih Sina FM. Terima kasih semua. Okey, jumpa lagi ya. Kau dapat bijak lah. Bijak sangat. Okey, jangan ke mana terus sama kami Sepatu Sinar. Okey, jom kita main cerita Bab Abjad lagi. Hari ni hari kebangsaan. Tapi kita buat macam malam tadi punya cerita lah. Oh, di ambang kemerdekaan. Kita pergi dataran, tengok bunga api, orang sebut. Okey, mula Huruf B, Rahim silakan. Bunga api tu cantik betul lah. Weh, meriah dah. Cuba kau tengok betul-betul. Dia punya pecah ke atas tu jadi bentuk bunga raya. Dia ni sibuk kan pecah bunga api tu je. Cuba kita menghayati hari kebangsaan tu tengok benda-benda lain lah. Bunga api tau. 4 jam tak boring lah, confirm. 4 jam bunga api ni main. Gila, takkan 4 jam. Sampai 4 pagi kalau macam tu kat sini. Hari kebangsaan ni bukan first time aku sambut. Aku selalu sambut, aku tahu. Ini aku nak bagi tahu kau kalau 4 jam tak masuk akal. Mana boleh sampai bunga api main 4 jam? Jaga kat sini tak ada pula Nak tanya dia tandas kat mana Kenapa kau ni? Kau makan apa? Orang tengah sibuk nak tengok bunga api, kau nak pergi tandas buat apa? Lagipun, kalau kau nak pergi sekarang, tandas mesti penuh, orang ramai. Manusia macam ginilah. Dia saja. Sebenarnya kau orang saja tak nak aku pergi tandas kan. Nak ajak aku sekali kat sini kan. Aku nak pergi tandas ni. Nantilah dulu. Tunggulah habis. Sekejap sikit lagi ni. Oh, ini baru aku tahu ni. Dia orang dapat kat mana ni benda-benda ni. Member aku supply. Payung ke apa di situ ni? Kualiti bunga api ni memang terbaik. Dengar kita ni dibuat daripada China tau. Rasa aku tak? Saya pun rasa tak. Terpaksalah aku mengaku sebenarnya. Aku pun tak tahu kat mana. Uish, cantiknya kau tengok ni. Ini satu lagi macam baru ni. Kenapa ni? Wildfire aku tu. Alamak, orang parking dah ni lah. Parking bertindih lah. Walau weh, kau boleh ingat kereta kau parking dia? Zio Xiaoming, weh, you di sini ah. Zio Xiaoming, you ada di sini ah. Weh, kawan aku. Kawan aku. Weh, ambil locik. Kawan aku. Weh, kawan aku Zio Xiaoming. Zio Xiaoming. Kawan aku lah. Bunyi tak jelas. Nama nanti. Kawan aku. Dah. Nama tak boleh sekarang. Nama yang pelik-pelik tak boleh. Jangan Xiaoming sengui syarai. Kawan aku lah sabut kali. Dia buat macam tak kedengaran. Zio Xiaoming. Apa ni? Apa ni kau ni? Okeylah, cek kalah Takkan akan duit sangat guna duit aku ke apa? Ada baru sama. Belum tentu siapa. Belum tentu. Okey. Udahlah tu. Iyalah Zio Xiaoming. Biar dia balik sendiri. Cerita berabjad Sepatu Sina setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.35 pagi eksklusif di Sina FM. Okey, nampak. Takkanlah nama orang nak bertikaikan. Tak boleh. Itu namanya mencari jalan singkat. Tak adalah, yelah, bila kau dalam perarakan ataupun keramaian gitu, kau jumpa kawan-kawan lama yang kau dah tak jumpa. Memang kejadian tu memang berlaku, tapi masalah dengan nama orang tu. Yelah, kawan aku, kita kan kawan tak kisah India ke China ke, kita kawan. Memang. Tapi dah kau terdesak dekat X tu, pandai-pandai. Yelah, Zio Xiaoming. Apa? Zio Xiaoming. Ada tukar lain dah, nampak? Nampak no lah. Kau sebenarnya kau takut Jumaat ni kalau kena beli durian, kena denda. Sekejap. Dah sejak kan lagi tu kan. Sekarang app 3 Rahim kosong. Ya, betul kan Im? Jab 3 tu. Sekarang juga Jab 3 Okey. Kau berpakat ni. Ya, Jab kalah. Selamat pagi Jeb, Shoaib dan juga Rahim. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Sepatu Sina bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sina 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur Kuantan, Pahang. Okey. Ingat tak Pakcik Nasi Abbas? Mana boleh tak ingat baru semalam cerita dia. Sekarang ni kita berjaya telefon dia ni. Ya. Assalamualaikum. Pakcik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semalam misi berjaya Alhamdulillah. Saya selamat tiba di Dataran Merdeka jam
tengah malam. Dan di sana saya disambut oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Johari Barum dan juga Parlimen Tentera Darat. Sekarang ni Pakcik Abbas di mana? Sekarang saya di kawasan KL Center, di hotel kawasan sini. Okey, jadi pakcik rasa untuk patah balik rumah ke Kedah tu berapa hari pula lepas ni? tak balik jaga kaki tak balik berlari. Okey, Pakcik Nasir Abbas, ini alhamdulillah berjaya menghabiskan misi sampai ke dataran. Cuma saya nak tanya sikit, apa kelainan Hari Kebangsaan untuk tahun ni buat Pakcik Nasir Abbas? Kelainan maksud dia, sebenarnya misi saya dari Al-Star ke Dataran Merdeka ni adalah untuk memberi, orang kata, perasaan ataupun semangat kepada penduduk-penduduk setempat, kepada golongan-golongan muda yang tidak tahu, bagi saya lah, tidak tahu apakah arti kemerdekaan. Mungkin tidak faham lagi apa arti kemerdekaan. Dan sepanjang larian saya itu adalah bagi saya untuk memberi satu semangat patriotik kepada penduduk-penduduk setempat dan khasnya dan kepada penduduk seluruh Malaysia. Jadi pakcik, bila dijangkakan akan balik semula ke Pakcik Kedah kan? Ya. Bila balik Kedah tu? Mungkin besok saya balik kan. Besok dah balik lah. Tu dia. Balik tak soloran Ya, dah. Tak lah penat lah. Okey, kejap lagi kita akan bersama lagi dengan Pakcik Nasir Abbas. Jadi terus sama kami Sepatu Sinar. Selamat pagi, Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Selamat Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, sekarang ni NTAT nak tahu ambil tahu. Okey, bendera Malaysia. Malaysia. Sebelum ni kita panggil bendera Malaysia. Biasa Selepas tu jalur gemilang. Bila kita start panggil jalur gemilang? Tahu? Bila tak tahu. Okey, ini dia faktanya. Kita start panggil bendera Malaysia ni kepada jalur gemilang pada 31 Ogos 1997 sempena dengan Hari Kemerdekaan Negara yang ke-40. Start tu kita dah panggil jalur gemilang. Tapi jalur gemilang ni ada maksud dia tersendiri. Ada juga. Jalur ada, gemilang pun ada. Okey, ini jalur dulu Jalur bermaksud menggambarkan bendera Malaysia yang mempunyai 14 jalur merah dan putih. Oleh itu, lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu haluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama yang dianuti oleh rakyat negara ini dari Perlis hingga ke Sabah dalam menuju kegemilangan bangsa dan negara. Itu maksud jalur. Gemilang pula Gemilang bermaksud bercahaya, terang benderang dan cemerlang. Oleh yang demikian, bendera Malaysia jalur gemilang memberi pengertian bahawa jalur atau bendera itu melambangkan kecemerlangan negara Malaysia dan rakyat Malaysia dalam mengharungi apa bidang kehidupan sekalipun, sama ada di dalam atau di luar negara. Itulah maksud jalur gemilang. Tapi app yang tak gemilang ada juga. Apanya? Kumpulan jalur. Kau masih ingat Oi, kau rindu ke? Kau nak masuk kumpulan jalur balik ke? Tak ada lah. Itu Maharaja Lawak bila? Ada 2014 je. Lebih kurang lah. Nak ingat pun tak boleh lah. Sebab tak ada benda yang tertinggal lah. Tak berkibur pun. Tak apa, itu kumpulan jalur yang tak gemilang. Tapi kau kumpulan jalur dulu kau kapten kan? Tak payah tekan-tekan sangat dah. Ambil lalu je lah. Tak apalah, itu jalur yang tak gemilang. Tapi bendera kita jalur gemilang, sentiasa gemilang. Bersama kami Sepatu Sinar. Shut up. Selamat pagi, Jeb, Shu'aib dan juga Rahim. Selamat Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Jeb. Ya. Aku dari sukan yang paling aku minat. Aku suka sepak takraw. Aku bola sepak. Bola sepak. Aku suka hoki. Dulu aku sekolah main hoki. Bila kita bersukan ni, kita bercampur dengan berbagai bangsa. Betul lah. Sebab kita bersorak,
kita bagi sokongan setiap kali pasukan kita bertanding, kita dah jadi satu. Sekali. Betul lah. Kau tengok macam hari tu Olimpik, Datuk Lee Chong Wei fight, kita semua satu Malaysia bagi sokongan. Betul. Tak kira Cina, India, Melayu ke, semua bagi. Sorakan kita sama je. Itu kita nak cakap tu. Sorakan kita sama. Malaysia boleh tau. Itulah semangat dan perpaduan yang ditunjukkan oleh kita. Nampak tak semangatnya aku? Betul. Jadi sebagaimana kempen CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita, Tanah Airku Malaysia, Selamat Hari Kebangsaan dari Sinar FM dan CIMB, #Kita Malaysia. Kejap lagi anda berpeluang untuk menangi voucher tunai bernilai RM250 di jalan-jalan sepatu Sinar 2 yang dimeriahkan oleh Kawan Food. Kena jadi pemanggil terpantas dan kena tengok video di Instagram Sinar FM, video jaguh lip sync. Ada jawapan dia kat situ. Terus sama kami, Sepatu Sinar. Selamat pagi, Jeb, Syuib dan juga Rahim. Selamat Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Okey, 31 Ogos adanya menyambut hari jadi, adanya 31 Ogos kita sambut Hari Kebangsaan, ada juga yang sambut hari jadi, tapi ada juga yang sambut anniversary, ulang tahun perkahwinan. Jadi kita call yang ini. Sejarah juga tu. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Zan. Ya. Kau bangun tidur ke? Begitulah gayanya. Oh, okey. Hari Kebangsaan ni. Sekejap lagi lah kita menikah. Katanya hari ni anniversary ya. Suka. Okey, Kak Izan. Ya. Okey, kongsilah sikit. Anniversary yang keberapa bersama dengan Mak Adam? 13 tahun dah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Mungkin ada ucapan lah. Ucapan lah. Boleh bagilah, bagi ruangan untuk ucapan. Kebetulan Mak tengah tidur tu, bagi ucapan. Untuk Marki, Alhamdulillah kita dah sampai 13 tahun. Semoga kita move forward. Apa yang kita rancang, apa yang kita plan selama ni. Betul lah tu. Jeb dah kemar-kemar hidung nak nangis. Segala susah senang kita dah harung. So teruskan je harung benda ni. Orang suka ke tak suka ke, kita fight lah, kita struggle lagi. Betul. Buat. Sedih pula ucapan kau. Betul lah. Makin slow. Cakap bawa bantal ke apa ni? Makin slow. Yalah. Tapi apa pun Sepatu Sinar sini mengucapkan tahniah untuk ulang tahun ke-3 perkahwinan lah. Okey, tahniah Kak Izan dan juga Mak. Terima kasih Sinar. Terima kasih Sepatu Sinar. Okey, bye-bye. Okay, bye. Itu dia. 13 tahun. 13 tahun. Satu jangka masa yang panjang dipertahankan. Sehingga sekarang, Alhamdulillah. Rahim, anniversary bila, Im? Lupa? Ingat. Bila? Nanti aku tanya bini aku. Aku ingat takut tak tepat. Kau bila, Im? Aku 26 bulan 2. Sebab kau baru kahwin kan? Aku besok lah. Aku besok anniversary 31 tahun solo. Tak apa, anniversary juga. Anniversary lah. Janji ada ulang tahun. Kau ingat kau orang je ada. Habis kau solo nak sambut dengan siapa? Seorang lah. Lari yang solo. Ajak pakcik nasi abang. Pak Nasir lah, betul lah. Boleh. Kalau kau dah buat lari lah. Boleh lah. Kau buat sampai jauh sikit lah, Zimbabwe. Sebab kat sini. Kau. Okey, terus sama kami. Sepatu Sinar pagi, Jeb, Syuib dan juga Rahim. Selamat Hari Kebangsaan. Sepatu Sinar bersama CIMB, Kepelbagaian Kaum Kekuatan Kita. Jangan lupa temui kami di Jalan-Jalan Sepatu Sinar 2.0 3 September ini di perkarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Ya, kita sudah berkumandang. Nyanyian juga sudah berkumandang. Maknanya kita dah di hujung jam 9, Rahim. Betul, Alhamdulillah, Eb. Ya. Itulah, Eb, apa dia kata di penghujung ni. Sebenarnya kebangsaan ni. Okey. Aku cuma nak beritahu lah, Eb. Yep. Kita sebagai rakyat Malaysia yang mengisi kemerdekaan ni, hargailah keamanan. Betul. Lepas tu suburkanlah perpaduan dan jayakanlah wawasan negara kita. Itulah dia, Rahim. Kita kena bangga menjadi rakyat Malaysia. Betul, jagalah keharmonian negara kita. Selamat Hari Kebangsaan. Itulah, Em. Aku sepatutnya sikit lah, Em. Sikit je. Ada lagi? Untuk adik aku. Boleh. Rosnah binti Mak Ali. Dia sambut tahun ni juga. Hari yang sama. Oh, hari jadi dia? Hari jadi. Silakan. Selamat hari jadi untuk adikku Rosnah Mak Ali. Semoga dia banyak pemurah rezeki. Semalam ada Umar Syarif lah, Em. Oh, iya ke? Banyak betul nak cakap ni. Abang sedangkan dia kata dia kenal kau, Em. Oh, iya ke?
Tiba-tiba dia balik, dia belanja tak beritahu aku aku nak bayar, dia kata abang tu dah belanja. So ucapkan terima kasih pada Abang Omar Sarif. Okey, jadi hari ni kalau ada salah silap daripada kami mohon maaf. Ini pun dah nak balik ni, orang lain cuti, kita kerja, nak balik rumah ni. Betul. Okey, jumpa besok 6 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.